Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Asidin, nombor kad metrik 076155. Bila pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pengurusan wasiat dalam pelaksanaan hak harta peninggalan bagi subjek SYK 22802 pengurusan harta peninggalan dalam Islam. Okeylah, terlebih dulu kita pergi kepada wasiat, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan definisi dan had. Poin pertama ialah pemberian harta secara kematian dibuat semasa hidup. Kedua, had lebih atau kurang 1/3 harta bersih selepas hutang dan kos pengurusan, iaitu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, bukan kepada waris faraid kecuali dipersetujui semua waris, iaitu hadis tidak ada wasiat bagi waris-waris, iaitu hadis sahih. Apa yang ingin disampaikan di sini ialah wasiat ialah satu bentuk perancangan harta dalam Islam yang merujuk kepada pemberian atau penempatan harta harta oleh seseorang semasa hidupnya untuk dilaksanakan selepas kematiannya. Ia membolehkan seseorang menyalurkan sebahagian hartanya kepada pihak tertentu seperti ahli keluarga, bukan waris, anak angkat atau tujuan kebajikan, selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Wasiat juga mencerminkan tanggungjawab dan keprihatinan seseorang terhadap kebajikan orang lain selepas pembagian ia. Dari sudut had, Islam menetapkan bahawa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta bersih, iaitu harta yang tinggal selepas ditolak hutang, si mati dan kos pengurusan jenazah. Penetapan had ini adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim apabila Rasulullah SAW bersabda bahawa 1/3 itu sudah memadai dan lebih baik jika kurang. Had ini bertujuan menjaga keadilan agar hak waris tidak terjejas dan pembahagian harta dapat dilakukan secara seimbang. Selain itu, wasiat juga tidak dibenarkan kepada waris yang berhak menerima pusaka melalui faraid, kecuali jika semua waris yang lain bersetuju tanpa paksaan. Larangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitu sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris. Hadis Hasan Sahih. Prinsip ini menegaskan bahawa sistem faraid adalah ketetapan Allah yang wajib dipatuhi dan wasiat tidak boleh digunakan untuk mengubah atau menafikan hak waris yang telah ditentukan. Kesimpulannya, wasiat dalam Islam dia berfungsi sebagai pelengkap kepada sistem pusaka, bukan pengganti faraid. Dia juga menekankan tentang prinsip keadilan, tanggungjawab dan keseimbangan dalam pengurusan harta agar kebajikan si mati dan hak waris terus terpelihara mengikut syariat Islam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada urutan pelaksanaan. Urutan pelaksanaan ada 3, iaitu pertama, selesaikan hutang, kedua, tunaikan wasiat 1/3 dan ketiga, agih baki secara faraid melalui surah An-Nisa ayat 11. Okey, untuk uraian dia, urutan pelaksanaan pengurusan harta pusaka dalam Islam ditetapkan secara jelas bagi memastikan keadilan serta hak semua pihak terpelihara. Urutan ini berasaskan nas Al-Quran dan hadis serta tidak boleh diubah mengikut kehendak manusia kerana ia merupakan ketetapan syarak. Yang pertama, menyelesaikan hutang si mati. Hutang merupakan tanggungjawab yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebarang pembahagian harta dilakukan. Hutang ini merangkumi hutang kepada Allah seperti zakat atau nazar yang perlu ditunaikan, serta hutang kepada manusia seperti pinjaman wang atau bayaran tertunggak. Dalam Islam, hutang sangat dipandang serius sehingga roh si mati dikatakan tergantung selagi hutangnya belum dilansaikan. Oleh itu, harta peninggalan wajib digunakan terlebih dahulu untuk melunaskan semua hutang tersebut. Okey, kedua, menunaikan wasiat si mati. Selepas hutang diselesaikan, barulah wasiat dilaksanakan dengan syarat tidak melebihi 1/3 daripada harta bersih dan tidak diberikan kepada waris faraid kecuali dengan persetujuan semua waris. Pelaksanaan wasiat ini penting bagi menunaikan hasrat terakhir si mati, sama ada untuk kebajikan, membantu ahli keluarga bukan waris atau tujuan amal jariah selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ketiga, mengagihkan baki harta secara faraid. Setelah hutang dan wasiat ditunaikan, baki harta yang tinggal hendaklah diagihkan kepada waris-waris yang berhak mengikut sistem faraid sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian ini adalah satu ibadah dan wajib dilaksanakan dengan penuh amanah. Ketetapan faraid ini disebutkan secara jelas dalam surah An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahagian waris seperti anak, ibu bapa dan pasangan hidup bagi memastikan keadilan serta keseimbangan dalam pembahagian harta pusaka.
Kesimpulannya, urutan pelaksanaan ini menegaskan bahawa hak Allah dan hak manusia mesti didahulukan, diikuti dengan pelaksanaan wasiat dan akhirnya pembahagian faraid. Ia mencerminkan kebijaksanaan syariat Islam dalam mengurus harta pusaka secara adil, tersusun dan berlandaskan wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Arif Izzuddin bin Muhammad Zaki, nombor matrik 076170. Jadi insya-Allah saya akan teruskan dengan poin seterusnya, iaitu cabaran daripada pengurusan wasiat. Di antara cabaran paling ketara ialah wasiat tidak meninggalkan wasiat bertulis atau dokumen wasiat dibuat sendiri tanpa panduan yang betul, sehingga kandungannya tidak spesifik, bercampur dengan emosi atau bercanggah dengan hukum syarak, menjadikan proses pengesahan sukar dan mengambil masa. Selain itu, aset wasiat tidak direkod secara menyeluruh, contohnya wujud akaun bank, simpanan, pelaburan atau hartanah yang tidak disenaraikan. Jadi manakala liability seperti hutang peribadi atau komitmen tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi ini menyebabkan pengiraan harta bersih untuk menentukan had 1/3 wasiat menjadi tak tepat. Jadi terdapat juga isu wasi ataupun pentadbir yang dilantik bukan berdasarkan kelayakan tetapi atas faktor hubungan semata-mata. Sedangkan wasi tersebut tidak mahir dalam pengurusan pusaka, kurang telus ataupun tidak amanah, lalu melambatkan pelaksanaan wasiat ni. Di pihak waris pula, kefahaman yang rendah tentang batas wasiat seperti had 1/3 dan larangan mewasiatkan kepada waris tanpa persetujuan sering mendorong pertikaian, rasa tak puas hati serta konflik keluarga yang berlarutan, khususnya bila wujud penerima wasiat dalam kalangan bukan waris seperti anak angkat ataupun institusi kebajikan. Bagi menangani cabaran tadi, pendekatan terbaik ialah memudayakan penulisan wasiat lebih awal dengan kandungan yang jelas, terperinci dan tak bercanggah dengan syariat Islam. Wasiat digalakkan menggunakan khidmat penyedia wasiat bertauliah seperti Majlis Agama Islam Negeri ataupun syarikat amanah yang diiktiraf, supaya dokumen yang disahkan itu sah dari segi syarat dan perundangan. Sekaligus mengurangkan risiko pertikaian. Pengurusan harta juga perlu diperkemas melalui pendokumentasian dan pendigitalan rekod aset serta liability secara lengkap, termasuk penyata bank, bukti pemilikan, senarai hutang dan tanggungan lain, agar proses penilaian harta bersih dapat dibuat dengan cepat dan tepat. Selain itu juga, wasi perlu dilantik berdasarkan kelayakan dan amanah, bukan sekadar hubungan, dan diberi pendedahan asas berkaitan pengurusan wasiat dan pusaka. Waris dan masyarakat pula perlu diberi pendidikan berterusan tentang hukum wasiat dalam Islam, khususnya berkaitan had 1/3, larangan kepada waris tanpa persetujuan dan urutan pelaksanaan, supaya supaya semua pihak memahami bahawa pelaksanaan wasiat ni bukan bertujuan menafikan faraid tetapi melengkapkan keadilan agihan harta mengikut syariat. Akhir sekali, penyelesaian juga melibatkan pemantauan pelaksanaan wasiat secara telus, serta pengurusan berperingkat yang menepati urutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Abqari bin Muhammad Razi, nama cik 07621. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kepentingan wasiat dan pengurusan harta pusaka. Yang pertama adalah menunaikan hasrat pewasiat. Pertama, wasiat sangat penting kerana ia membolehkan hasrat pewasiat ditunaikan. Melalui wasiat, seseorang boleh menyatakan kehendaknya dengan jelas semasa masih hidup. Contohnya berkaitan dengan pembahagian harta, tanggungjawab tertentu atau amanah yang ingin disampaikan. Ini memastikan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak pewasiat dan bukan ditentukan oleh anda yang pihak lain. Yang kedua adalah mengelakkan konflik antara waris. Kepentingan seterusnya ini adalah untuk mengelakkan konflik antara waris. Apabila wasiat dibuat dengan jelas dan teratur, ia dapat mengurangkan salah faham, pertikaian dan perebutan harta dalam kalangan ahli keluarga. Keadaan ini secara langsung membantu mengekalkan keharmonian secara kekeluargaan selepas pemergian pewasiat. Yang ketiga, mempercepatkan proses agihan pusaka. Selain itu, wasiat juga berperanan mempercepatkan proses agihan pusaka. Dengan adanya dokumen wasiat, urusan pentadbiran harta menjadi lebih teratur dan tidak mengambil masa yang lama. Hal ini juga dapat memudahkan pihak waris serta mengelakkan harta terbiar tanpa pengurusan yang jelas. Dan yang terakhir, menjaga kebajikan bukan waris. Akhir sekali,
Wasiat ini penting untuk menjaga kebajikan pihak yang bukan waris. Contohnya seperti anak angkat atau institusi kebajikan yang tidak layak menerima pusaka secara faraid. Melalui wasiat, pewasiat masih boleh menyumbang dan memastikan kebajikan golongan ini terus terpelihara. So, jelaslah bahawa wasiat ini memainkan peranan besar dalam memastikan pengurusan harta berjalan dengan adil dan teratur. Dan akhir sekali adalah rumusan. Secara rumusan, wasiat yang terurus mampu mewujudkan keadilan, keharmonian serta memastikan hak semua pihak terpelihara. Wasiat ni bukan sahaja membantu melancarkan urusan pembahagian harta, malah berperanan mengelakkan konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan. Oleh itu, setiap individu seharusnya mengambil berat tentang kepentingan wasiat serta harta pusaka agar pengurusannya dapat dilaksanakan secara adil, sistematik dan berlandaskan nilai kemanusiaan dan patuh syarak.